Idgham bila gunnah ni maksudnya adalah masuk dengan tanpa dengung. Jadi ataupun kita biasa sebut istilah adalah touch and go. Masuk dan keluar terus. Macam tu. Dan hurufnya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan dua huruf sahaja, iaitu sama ada huruf lam ataupun huruf ra. Okay? Jadi ketika mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, maka kita sebut dia sebagai idgham bila gunnah. Okay. Baik, untuk idgham bila gunnah ni dia akan dibaca tanpa dengung kan Ustazah? Betul. Dan hurufnya macam Ustazah cakap tadi ada dua saja. Lam dan ra. Ya. Boleh tak Ustazah bagikan contoh untuk saya ataupun penonton juga, sama-sama kita ulang kaji untuk kita tengok contoh dia dalam Quran. Okey, kita tengok yang pertama dulu, iaitu contoh di mana tanwin bertemu dengan huruf ra. Okey, dia terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Saya minta Firdaus baca ayat ni insya-Allah. Wallahu ghafurur rahim. Kan Firdaus sendiri perasan kita baca touch and go, masuk tanpa dengung. Jadi kita masuk terus je pergi kepada huruf yang seterusnya tanpa dengung. Dan kedua, kita tengok contoh yang mana bertemu dengan huruf lam pula. Okay, Firdaus boleh tengok pada surah Ali Imran juga ayat yang ke-3. Okey, baik. Okay, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. Okey, dekat situ kalau Firdaus perasan ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi kat situlah terdapatnya hukum idgham bila gunnah, iaitu masuk tanpa dengung, touch and go. Istilah dia. Wallahu taala alam.